Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat pagi. Update sedikit untuk harga emas pada hari ini. Hari ini harga emas RM600 untuk segram. Pagi tadi saya baru je semak harga RM595. Tapi sebelum pergi kerja tadi saya semak balik harga dah meningkat kepada RM600 untuk segram. Jadi bagi siapa-siapa yang nak mulakan tabungan emas, jangan pernah sesekali bertangguh. Sebab bila anda bertangguh, takut nanti harga semakin lama semakin meningkat. Dan yang kedua, paling teruk sekali adalah duit simpanan bocor. Bila nak menabung emas, jangan pernah bertangguh. Ada bajet, teruskan bermula. Yang penting, bajet tersebut yakin tidak akan digunakan dalam tempoh 2 tahun akan datang. Nak menabung emas dengan Public Gold, 100 pun boleh bermula melalui kaedah Economas Gap. Kaedahnya anda kumpul sikit-sikit, bila dah capai target, dah cukup gram, boleh fizicalkan dan anda boleh simpan sendiri di rumah. Itu adalah lebih baik lah. Okay? So bagi siapa-siapa yang nak mulakan simpanan emas, jangan pernah bertangguh. Yang masih lagi belum ada akaun Public Gold, anda boleh PM saya cepat-cepat untuk saya bantu anda sebaiknya. Dapat sesuatu, boleh follow.